Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, kalau minggu lepas kita kisahkan berkenaan musafir, tapi untuk hari ini, untuk episod yang ke-25, ada lagi topik yang dibawakan untuk anda semua. Yang pastinya terima kasih kepada anda yang terus kekal setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 tengah hari untuk dengarkan antara perkongsian ilmu yang akan dibawakan oleh bahagia Tuan Syekh Mat Nazrul bin Abdul Nasir, iaitu Mudir Zawiyah Nasriyah dan Fellow Najwah Ulama dan Intelektual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat Tuan Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Jadi untuk hari ini bertepatan dengan topik yang kita nak bawa hari ini, sunnah berpakaian. Dan hari ini pakaian Tuan Syekh ni sangat menarik. Daripada mana? Uzbekistan. Uzbekistan. Nah. Alhamdulillah. Kalau kata dalam apa ni? Katanya Imamul Bukhari. Ya. Pakaian ni dipanggil capan, Capan ni jubah yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari biasanya kalau ketika dibaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ini pakaian tradisi orang sana. Alhamdulillah. Cantik. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti doakan untuk kita boleh pergi sana pula insyaAllah. Amin. Okey, baik. Dan untuk pada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, dan untuk hari ini kita nak kisahkan berkenaan dengan sunnah berpakaian. Jadi selain daripada fungsi utamanya untuk menutup aurat, jadi apakah peranan pakaian dalam Islam sebagai cerminan kepribadian dan akhlak dan juga rasa malu seorang Muslim? Bagaimanakah cara pemakaian kita boleh menjadikan satu bentuk ibadah ni, Tuan Syekh? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah, juga kepada Bang Zul dan seluruh yang mengikuti Jom Ikut Sunnah. Pakaian ini adalah bukan hanya sekadar semata-mata adat ataupun perkara yang menjadi ikutan dalam satu masyarakat sahaja. Sebaliknya, pakaian adalah merupakan cerminan kepada akhlak dan hati seseorang tersebut. Seperti mana makanan akan disebutkan oleh bangsa yang lain pun mengatakan yang sama, seperti mana disebutkan dalam tasawufnya agama kita, menyebutkan bahawa you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Begitu juga dengan pakaian sebenarnya. Kamu dengan apa yang kamu pakai. Dengan pakaian yang bentuk kamu pakai tadi, bagaimana dicerminkan diri kamu yang batin. Karena itu kata para ulama, az-zahir unwanul batin. Zahir itu adalah merupakan tanda alamat kepada batin seseorang tersebut. Kerana itu pakaian dalam Islam hakikatnya adalah untuk menzahirkan bahawa seorang tadi menutup dirinya dan sentiasa bersifat malu. Jadi selain daripada pakaian hanya semata-mata sekadar menutup aurat, ianya sebenarnya menutup keaiban bagi diri kita. Dan ini mengajar kepada kita untuk kita tidak menzahirkan keaiban kita kepada umat, keaiban kita, kemaluan kita, dan juga seumpama dengannya kepada orang ramai dan seumpama dengannya. Bukan hanya yang zahir, tapi juga aib yang berbentuk batin juga tidak sepatutnya ditunjukkan, karena kita ditutup dengan haya, dengan malu. Karena itu disebut dalam satu hadis Sunan, dalam riwayat Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu, mengatakan inna likulli dinin khuluqa. Setiap agama itu ada akhlaknya. Wa inna khuluqal islamil haya. Dan akhlak dalam Islam itu ialah malu. Jadi malu ini adalah tutupan asas yang merupakan ianya diterjemahkan secara zahir dalam Islam pada bentuk pakaian. Karena itu pakaian dalam Islam disuruh untuk seorang tadi menutup pakaian bahagian yang tidak sepatutnya ditunjukkan kepada seorang yang bukan berhak untuk melihat tempat-tempat tersebut. Jadi bila mana seorang tadi menutup auratnya dengan sopan, maka sebenarnya dia sedang menzahirkan rasa malunya tadi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan juga di dalam Al-Quran sendiri bahawa pakaian itu sendiri adalah merupakan izzah dan kehormatan bagi seorang mukmin. Dan disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menyebutkan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
menurunkan kepada kalian. Jadi mulianya pakaian ni seolah Allah Ta'ala menyebutkan ia diturunkan kepada kalian, diberikan anugerah kepada kalian untuk menutup bahagian kemaluan kalian dan juga aurat kalian. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan libasut taqwa, pakaian taqwa itu yang terbaik. Jadi apa makna di sini? Maknanya di sini ialah Islam menggabungkan kedua-dua perkara. Sama ada zahir dan juga batin. Pakaian zahir yang kita tutup tubuh badan kita daripada dilihat oleh manusia dengan pandangan yang tidak sepatutnya. Begitu juga ditutup dengan batin kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walibasut taqwa khair, zalika khair. Maka kerana itu Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu anhu mengatakan bahawa pakaian zahir yang tidak ditutupi dengan pakaian batin, maka ianya dikira sebagai kosong, dianggap sebagai bertelanjang, tidak berpakaian. Kerana itu kita disuruh untuk menyertakan persamaan di antara pakaian zahir dengan batin. Itu sebahagian para masyayikh disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani dalam kitabnya Lawaqih Anwar Qudsiyah, mengatakan bahawa kalau seseorang tadi berpakaian putih pada hari Jumaat untuk pergi menunaikan solat, tetapi batinnya tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka dia seakan-akan berpakaian putih tersebut lalu dituang dengan air kencing di atasnya, lalu pergi ke tempat solat untuk melakukan solat tersebut. Dan air kencing tadi telah hilang baunya, telah hilang rasanya, telah hilang warnanya, tetapi tetap pakaian tadi mutalattikh, masih lagi najis dan seumpama dengannya. Maka begitulah perumpamaan seorang manusia. Pakaian tadi sebenarnya adalah simbol kepada malu, simbol kepada izzah, simbol kepada kehormatan seorang Muslim tersebut. Nah, baik, insyaAllah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia FM, kita berehat seketika, dan kepada anda semua jangan ke mana-mana sebab banyak lagi kita nak kongsikan berkaitan dengan sunnah berpakaian. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan ilmu bersama dengan Tuan Syekh, insyaAllah. Kita berehat seketika, terus berjumpa kami selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita akan dapat untuk anda semua sepanjang untuk anda dengarkan dan juga menonton kami dalam rancangan ini, yang pastinya setiap antara ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat untuk anda semua. Dan yang pastinya di waktu yang pertama kita dah tahu dah berkenaan dengan berpakaian, dan juga seterusnya kita nak tanya juga untuk di ruang yang kedua. Tuan Syekh, Islam tidak melarang umatnya untuk kelihatan kemas dan juga segak, asalkan ia tidak melanggar syariat. Jadi apakah prinsip-prinsip utama dalam daripada sunnah ini yang boleh kita menjadikan panduan dalam memilih pakaian agar kita tetap kelihatan sopan tanpa mengabaikan tuntutan agama? Islam ini adalah merupakan agama yang sederhana dan meletakkan keseimbangan kepada umat. Jadi cantiknya agama Allah Ta'ala, Sayyidina Rasul SAW bukan datang dengan mewajibkan pakaian di dalam agama dengan pakaian Arab. Tidak. Jadi Islam tidak datang dengan Rasulullah mengatakan bahawa kamu kena berpakaian dengan pakaian bangsa Quraisy, bahawa kamu dikira Muslim. Jadi macam mana dengan pakaian orang-orang masyarakat di negara China? Betul. Macam mana di negara Turki, macam mana di negara yang sejuk dan seumpama dengannya. Maka kerana itu Islam meraihkan kepelbagaian tersebut. Sayyidina Rasul SAW pernah berpakaian dengan jubah Rumiyah, jubah Rum. Jubah Rum ini lengannya sempit dan bajunya panjang, atau disebut dengan bahasa kita sekarang dengan trench coat. Trench coat yang panjang, bukan? Jadi baginda Nabi pernah memakai pakaian demikian. Kata guru saya Maulana Syekh Yusri hafizahullah, kalaulah Rasulullah SAW melihat pakaian yang dipakai oleh masyarakat sekarang dengan kotnya dan seumpama dengannya, kata beliau tidak salah untuk kita katakan Rasulullah akan berpakaian dengan demikian. Kerana kecantikan, keindahan, kekemasannya tadi itu dianjurkan dalam agama. Maka Islam tidak meletakkan pakaian khusus untuk dipakai, tidak diletakkan dengan bentuk yang tertentu dengan maksud yang tadi. Cuma diletakkan panduannya. Panduan yang diberikan dalam Islam adalah pada sudut adakah pakaian tadi menutup aurat ataupun tidak. Itu satu. Jadi aurat kalau lelaki daripada pusat ke lutut, maksudnya di antara pusat dengan lutut, itu ketika berada di hadapan wanita ajnabiyah,
wanita yang mahramnya, dan juga di depan dengan lelaki yang seumpama dengannya. Manakala di depan wanita yang ajnabiyah, ini kena diingat oleh golongan lelaki, khususnya para pendengar, yang kadang terkeliru. Dia anggap kata auratnya adalah umum antara pusat dengan lutut. Maka dia berjalan depan orang perempuan, baju tak pakai apa semua, hukumnya haram. Kerana ia tetap aurat di depan wanita ajnabiyah. Jadi lelaki kena menutup anggota tubuhnya, sama seperti wanita menutup anggota tubuhnya seluruhnya di hadapan lelaki ajnabi. Jadi itu yang pertama, iaitu kena menutup aurat dengan sempurna. Jadi perlu dipelajari hukum hakam aurat ini, dipelajari. Kerana itu tuntutan kepada ibu dan ayah, tuntutan bagi pihak kerajaan, tuntutan bagi pihak madrasah, sekolah dan seumpama dengannya, mengajarkan anak-anak kita dengan hukum hakam aurat ini diperincikan dan ditunjukkan dengan sepatutnya, agar mereka tidak sewenang-wenangnya dengan perkara tersebut. Yang kedua, prinsip dalam pakaian ialah tidak menyerupai pakaian lawan jantina. Jadi lelaki tidak boleh berpakaian dengan pakaian perempuan, dan perempuan tidak boleh berpakaian dengan pakaian lelaki. Dengan makna, kalau dilihat orang kata dia lelaki, kalau lelaki itu pula pakai, orang tahu kata dia perempuan. Faham? Jadi ada orang tanya kepada kita dulu sebelum ni, kalau perempuan, lelaki boleh tak rambut panjang? Dia kata. Lepas tu dia tocang pula rambut tu, diikat belakang. Kita kata tak ada masalah, kerana Nabi SAW rambutnya panjang. Dia kata, bukankah tu menyamai dengan perempuan? Dia kata tak menyamai perempuan, kerana perempuan disuruh pakai tudung. Jadi lelaki kalau kita tengok dengan pakai baju Melayu, lepas tu rambut panjang, confirm dia lelaki. Pergi masjid pula, pakai gajah duduk pula, Dekat perempuan. Dekat perempuan. Jadi begitu. Maka tidak boleh bagi seorang, jelas lelaki tidak boleh berpakaian perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai pakaian lelaki. Dengan makna kalau dilihat, orang tahu kata dia lelaki, dan orang keliru, lelaki ke perempuan ni. Jadi itu yang tidak dibenarkan. Maka kerana itu disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat seorang lelaki yang menyerupai wanita, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan yang perempuan menyamai dengan lelaki. Maksudnya berpakaian dengan pakaian lelaki, dan juga mutasyabbih di sini bukan hanya pakaian, termasuk dengan mengucapkan ucapan seperti lelaki, bersuara seperti lelaki dan seumpama dengannya. Maka ini yang dilarang. Yang ketiga, tidak terlalu mewah. Pakaian tadi tidak terlalu mewah dengan maksud apa? Dengan makna pakaian tadi bukan saubus syuhrah, pakaian yang pelik daripada orang lain. Pakaian yang pelik daripada orang ni, adakah macam saya pakai ni pelik daripada orang tu? Kerana saya pakai pakaian daripada Uzbekistan contohnya. Tak, maksud saubus syuhrah ni sini maknanya pakaian tadi pakaian yang dia panggil pakaian glamour, pakaian yang tidak menepati syarat-syarat yang dituntut dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu salah kefahaman sebahagian orang. Dia kata kalau orang duduk di Mesir, maka dia tak boleh bawa pakaian Mesir mari ke negara dia. Orang yang duduk di Malaysia tak boleh pakai baju kurung ketika mana ke Mesir, kerana orang Mesir tak biasa pakai baju kurung. Tak salah. Kerana kalau macam tu, kalau kami ke Uzbekistan baru-baru ni, perjalanan di laluan sutra makruf, orang daripada China lalu di Uzbekistan dan akan sampai ke Turki, sampai ke negara Arab. Maka takkan mereka sampai di setiap negara dia kena ubah pakaian dalam negara tadi. Mereka dia pakai pakaian negara dia. Maka adakah dia dikira saubus syuhrah pada waktu itu ketika sampai di negara yang bukan negaranya dan berpakaian dengan pakaian ahli negaranya? Tak. Jadi makna saubus syuhrah ialah pakaian yang sombong. Pakaian sombong. Kalau dia pakai, dia nampak lain daripada orang. Maaf saya sebut, macam malam gala artis-artis pakai dan seumpama dengannya. Ada saubus syuhrah. Pakaian yang atasnya tak ditutup, bawahnya yang melajak panjang. Patutnya bawa hak panjang tu balut ke atas kepala. Tak. Dia pakai lain daripada orang lain, nak menunjukkan fashion dan seumpama dengannya. Ini saubus syuhrah yang dilarang dalam agama, dan kerana tidak menepati syaratnya. Maka kalau tidak bertepatan dengan perkara tersebut, ataupun mengikuti syarat yang kita letakkan tadi, pakaiannya bersih, menutup aurat, mengikuti norma agama, dan tidak saubus syuhrah dengan pakaian yang sombong dan pakaian yang tidak menutup aurat, maka ianya dibenarkan dalam syarak. Dan ini prinsip asas yang diletakkan, bukan dengan bentuk tertentu, jenama tertentu dan seumpama dengannya.
Baik, insyaAllah. Kita berehat seketika dan juga kita sambung selepas ini. Banyak lagi maka perkongsian akan dibawakan untuk anda semua sebab berkaitan dengan sunnah berpakaian ini memang setiap hari kita berpakaian. Jadi sangat menarik untuk anda terus dengarkan sehingga penghujungnya. InsyaAllah kita berehat seketika. Terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah selepas ini, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorinova di Kedah FM dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Kita berada di jam yang terakhir ataupun di saat-saat akhir ni, tapi banyak lagi antara ilmu yang kita akan dapat daripada Tuan Syekh, insya-Allah. Jadi kepada anda semua yang baru saja menonton kami, terima kasih banyak-banyak, dan juga yang baru mendengarkan kami di frekuensi 97.5 dan juga di RTM Klik, terima kasih juga banyak-banyak kepada anda. Baik, yang pasti juga kita nak kongsikan berkenaan dengan sunnah berpakaian dan juga antaranya kita nak tahu untuk sesi yang ketiga. Terdapat banyak sunnah yang sering kita terlepas pandang ketika berpakaian. Contohnya seperti membaca doa, mendahulukan anggota kanan, kemudian memilih pakaian yang bersih. Jadi mengapakah amalan-amalan yang kelihatan ringan dan mudah ini sebenarnya penting, dan bagaimana ia boleh menambah keberkatan dalam kehidupan harian kita ni, Tuan Syekh? Baik. Seorang Muslim, seorang mukmin, dia tidak akan sama sekali memisahkan apa sahaja perjalanan kehidupannya dengan Allah. Baik. Dan kerana segala nikmat yang dia dapatkan adalah daripada Allah. Ya. Pakaian yang dia dapat, kenderaan yang dia dapat, pasangan hidup yang dia dapat, perjalanan kehidupannya, rezeki dan seumpama dengannya yang dia dapatkan tadi, semuanya minallah, daripada Allah. Bila mana dia dapatkan daripada Allah, maka adalah suatu yang kurang adab ketika hamba tadi mengambil nikmat daripada Allah tidak menyebutkan Allah. Maka kerana itu dianjurkan dalam syariat agar kita sentiasa mengingati perkara tersebut. Kerana setiap orang akan tenggelam dengan nikmat, dan dia terlupa dengan Rabbun Ni'am, Tuhan yang memberikan nikmat. Jadi ketika seorang tadi melihat kepada nikmat, tidak melihat kepada Tuhan yang memberi nikmat, maka orang tadi akan jadi sombong. Dia menganggap bahawa dirinya yang mencari nikmat tersebut dan mendapatkan dia dengan usaha dirinya. Karena itu kita dianjurkan untuk sentiasa menyebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan kerana itu ketika mana kita dianjurkan untuk berdoa ketika berpakaian dengan menyebut alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku dengan pakaian yang menutupkan auratku. Wa atajammalu bihi fi hayati, yang aku bercantik dengannya dalam kehidupanku. Jadi maknanya ini hadis Nabi SAW yang mana doa tadi disebutkan untuk seorang tadi ketika berpakaian baru, apa yang perlu dia baca. Ketika pakaian tadi ingin dipakai, apa yang dia akan baca. Maka semuanya diikat dengan Allah Azza wa Jal, dengan nikmat, agar hamba ini menjadi hamba kepada Tuhan yang memberi nikmat, bukan menjadi Tuhan kepada nikmat. Ketika dia jadi hamba kepada nikmat, maka dia akan mencari apa sahaja yang boleh dapatkan dia dengan nikmat tersebut, sehingga patut dia menyembah kepada perkara tadi dalam keadaan dia tidak sedar. Jadi kerana itu diikat hamba ini dengan Allah Azza wa Jal ketika makan, ketika berpakaian dan seumpama dengannya. Dan meletakkan dengan kanan, maksudnya memasukkan pada bahagian khususnya anggota pakaian yang ataupun perkara yang punya dua, yang berpasang seperti kasut, maka disunatkan untuk kita memakai dengan kanan dan memecat kaki kanan dengan kiri. Begitu juga baju yang ada kanan dan kiri, maka didahulukan kanan kemudian baru kiri. Kenapa? Karena tayamun. Karena tayamun ini adalah perkara yang maksudnya positif, diletakkan untuk kita sentiasa bersifat dengan positif dan mengambil, moga-moga nanti diambil buku amalan kita nanti dengan tangan kanan, dan akan diberikan dengan kebaikan kepada kita seperti mana seorang tadi diberikan oleh Allah dengan nikmat di dunia dan juga di akhirat nanti kelak. Dan kemudian mengikuti sunnah-sunnah yang kecil ini adalah mengajarkan kita kepada istiqamah. Sebab itu disebutkan ianya merupakan syiar, wa yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mentakzimkan syiar Allah Ta'ala adalah merupakan tanda kepada taqwanya hati. Dan disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibnu Athaillah, man 'azzama awamir Allah fi sighar, sesiapa yang
yang mentakzimkan arahan Allah Subhanahu wa taala fi sighar. Fi sighar di sini boleh terjemah dengan makna ketika dia kecil ataupun ketika dengan perkara yang kecil-kecil. Kana dzalika sababan li an yarfa'ahu Allah fil kibar. Allah Taala akan meningkatkan kedudukannya ketika dia dewasa. Ataupun Allah Taala akan memberikan kepadanya dengan kebaikan ketika dia melakukan perkara yang besar-besar. Boleh diletakkan dengan maksud yang tersebut. Jadi kesimpulannya, berdoa dan mengikuti sunnah Rasulullah ini tidak akan dilakukan, tidak akan ditunjukkan oleh Nabi, melainkan kesemuanya punya hikmah yang besar untuk meletakkan ribat hati umat ini dengan Allah Azza wa Jalla, pemberi nikmat tersebut. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, satu hari beliau melihat seorang lelaki sedang mengikat kepalanya dengan pengikat kepala kerana sakit. Zaman dulu tak ada koyok. Jadi dia letakkan ubat pada pengikat kepala lalu diikat. Lalu ketika jalan di depan Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, lalu dia bertanya, "Kenapa kamu ikat macam tu?" Kata dia, "Kerana sakit kepala." "Berapa lama kamu sakit?" Dia kata, "Baru beberapa jam yang lepas." "Dan kamu dah mengeluh. Berapa lama kamu dah sihat?" "Saya dah sihat 30 tahun." Kata, 30 tahun kamu sihat. Dalam masa 3 jam kamu sakit, kamu dah mula menunjukkan dan mengeluh dengan segala yang kamu dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 30 tahun yang kamu dapatkan nikmat, berapa banyak kamu bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang kamu dapatkan?" Yang ni mengikat seorang hamba tadi dengan Allah, dengan perkara yang seakan-akan dia agak kecil oleh kita semua, adalah merupakan perkara yang besar untuk menyebabkan orang tadi menjadi orang yang besar. Maka kerana itu kata para ulama, kalau kamu ingin jadi orang yang besar, bersama dengan orang-orang yang besar, maka pemikiranmu akan menjadi besar. Dan siapa orang-orang yang besar di kalangan umat? Disebutkan oleh Nabi, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Mereka ini akan menunjukkan kamu kepada jalan-jalan orang-orang yang besar untuk menyampaikan kamu kepada perjalanan yang besar. Maka walaupun perkara tadi kecil, pada pakaian, berpakaian dengan pakaian yang mengikuti syariat agama Allah Taala, memecat kasut daripada sebelah kiri, memakai dengan sebelah kanan, masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keluar daripada kaki kiri, dan yang kita pelajari dah beberapa episod, kesemua perkara tadi kalau dilakukan dengan berniat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebesar-besar makhluk Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah, maka kita akan mendapatkan kebesaran tersebut insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, itu antara ilmu dan juga pencerahan yang telah disampaikan oleh Baginda Tuan Syekh. Dan alhamdulillah selesai sudah untuk perkongsian kita dalam Jom Ikut Sunnah pada hari ini, iaitu sunnah berpakaian. Dan kami ia memberikan manfaat dan juga membuka ruang untuk kita semua lebih teliti dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan ilmu dan juga kefahaman yang lebih tepat. Jadi setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan bersandarkan dengan ilmu yang sahih, insya-Allah akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga terima kasih sekali lagi diucapkan kepada anda semua yang terus dengarkan daripada awal sampailah akhir. Dan juga insya-Allah kita akan jumpa lagi pada episod-episod yang seterusnya. Ada lagi perkongsian yang akan dibawakan untuk anda. Dan yang pastinya terima kasih juga diucapkan sekali lagi kepada yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, iaitu Mudir Zawiyah Nasriyah dan Fellow Najwah Ulama dan Intelektual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada pukul 12.15 tengah hari pada hari Jumaat. Ada topik menarik akan dibawakan untuk anda semua, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.